Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan berkaitan sejarah seni tampak di Malaysia. Tahukah anda bagaimana seni tampak di Malaysia berevolusi seiring dengan sejarah negara kita? Mari kita selusuri perjalanan ini. Berdasarkan timeline perkembangan seni tampak dari era 1920-an sehingga era kontemporari. Seni tampak Malaysia berkembang seiring dengan perubahan sejarah negara seperti zaman penjajahan, Perang Dunia Kedua, kemerdekaan dan globalisasi. Perkembangan ini menunjukkan perubahan gaya, tema dan identiti seni daripada pengaruh barat kepada pencarian identiti tempatan sehingga lahirnya seni kontemporari yang lebih moden dan bebas. Timeline ini dihasilkan untuk menunjukkan perkembangan seni tampak Malaysia secara kronologi serta membantu kita memahami bagaimana gaya seni, mesej dan identiti masyarakat Malaysia berubah mengikut peredaran zaman. Pertama sekali, kita telusuri era 1920-an hingga 1930-an. Pada waktu ini, tanah Melayu masih berada di bawah penjajahan British, di mana seni tampak banyak dipengaruhi oleh pelukis barat serta gaya realisme. Fokus utamanya adalah untuk tertumpu kepada pemandangan alam dan kehidupan harian masyarakat. Dari segi ciri-ciri seni tampak, era ini sangat menonjolkan gaya realisme dan naturalisme. Tema yang sering diangkat adalah landscape, suasana kampung dan keindahan alam semula jadi. Penggunaan medium cat air dan lukisan potret sangat popular untuk menggambarkan suasana yang aman serta kehidupan tradisional masyarakat. Antara karya yang menjadi saksi era ini termasuklah Elon Ko dan Harvest oleh Yong Mong Seng, Mother and Child oleh Abdullah Arif serta Still Life with Cut Apple and Orange oleh Georgette Chen Li Ying. Kita teruskan lagi perjalanan kita ke era 1940 hingga era 1950-an. Latar belakang era ini telah dibentuk oleh beberapa peristiwa yang besar, antaranya ialah telah berlakunya Perang Dunia Kedua dan penjajahan Jepun. Masyarakat pada ketika itu telah menghadapi kesusahan dan perubahan sosial. Semangat nasionalisme mula berkembang menjelang kemerdekaan. Dari segi ciri seni tampak di Malaysia, perubahan yang ketara dapat dilihat melalui tema utamanya yang merangkumi penderitaan rakyat dan semangat patriotik. Gaya seni pada ketika itu telah menjadi lebih ekspresif dan emosional. Antara karya seni yang dapat dilihat ketika itu mula mengangkat budaya tempatan serta identiti bangsa ialah Fisherman Village oleh Tai Hoi Kit, Coconut Plantation Down oleh Abdullah Arif, Rumah Rakit Sungai Pahang oleh Peter Harris serta Kelantanis Shadow Puppet oleh Nik Zainal Abidin. Kita beralih pula ke era 1960 hingga era 1970-an yang penuh dengan perubahan. Pada era ini telah bermulanya pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seni moden Malaysia mula berkembang dengan sangat pesat. Ramai pelukis telah melanjutkan pengajian ke luar negara dan membawa masuk pengaruh barat. Antara institusi seni seperti MPIK, MIA, ITM dan KLCA telah ditubuhkan. Kumpulan seni avant-garde seperti New Scene dan kumpulan anak alam telah mula muncul. Antara ciri seni tampak pada zaman ini adalah penekanan terhadap nilai mistikal, semesta dan ekspresi diri. Dipengaruhi oleh aliran ekspresionisme dan abstrak ekspresionisme. Tema karya merangkumi landscape, aktiviti harian dan pengalaman hidup. Penggunaan gaya yang pelbagai seperti realisme, impresionisme dan abstrak. Usaha pencarian identiti kebangsaan, budaya dan agama yang kuat di dalam karya. Antara tokoh dan karya penting era ini termasuklah Syed Ahmad Jamal dengan Gunung Ledang, Tanjung Kupang, Abdul Latif Mohidin dengan karyanya Pago Pago Serius serta Ahmad Khalid Yusof dengan karyanya iaitu Alif Bata. Kita teruskan lagi perjalanan kita ke era 1980 hingga era 1990-an yang telah membawa perubahan yang dinamik. Negara pada ketika itu telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat. Dasar Ekonomi Baru atau DEB dan Dasar Pembangunan Nasional atau DPN telah dilaksanakan. Pada ketika itu telah muncul kemunculan teknologi, globalisasi dan internet mula mempengaruhi seni tampak. Seniman telah menjadi lebih terbuka kepada pengaruh antarabangsa namun tetap mengekalkan identiti tempatan yang sedia ada.
Antara ciri-ciri seni tampak yang dapat dilihat adalah terdapat penekanan yang kuat terhadap identiti kebangsaan, budaya Melayu dan nilai Islam. Penggunaan media campuran, establish dan teknologi baru semakin meluas. Karya seni ini menjadi lebih bersifat konseptual dan eksperimental. Telah wujud gabungan antara unsur tradisional dan moden. Telah munculnya karya seni arca, kartun, animasi dan multimedia. Terdapat kebebasan berkarya serta penerakaan pelbagai gaya dan medium. Antara karya yang penting pada era ini termasuklah Bersilat 2 1980 oleh Amran Omar, Warna Vira 1985 oleh Sulaiman Esa, Bujang Barani 1991 oleh Bayu Otomo Rajikin serta karya Kampung Boy 2000 oleh Datuk Muhammad Nur Khalid. Akhir sekali, kita melangkah ke era kontemporari dari tahun 2000 hingga kini. Ini adalah era globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Karya seni banyak dipengaruhi oleh media sosial serta isu-isu semasa. Kewujudan platform digital turut membuka peluang yang luas kepada artis-artis muda. Antara ciri-ciri seni tampak yang dapat dilihat pada ketika itu adalah seni digital dan multimedia mula mendominasi. Tema yang diangkat telah memfokuskan kepada isu semasa dan identiti. Juga terdapat pengaruh kuat daripada media sosial serta globalisasi. Gaya penghasilan karya telah menjadi lebih bebas dan kreatif. Era ini diserikan dengan tokoh dan karya hebat seperti Ahmad Zaki Anwar dengan karyanya iaitu Dark Interior, Ye Ilan dengan Song of the Keris serta Anurendra Jagadeva dengan Culture Series. Mari kita lihat bagaimana hubungan seni dengan sejarah telah membentuk identiti seni tampak kita. Yang pertama, penjajahan British telah mempengaruhi gaya barat dalam karya seni kita. Seterusnya, Perang Dunia Kedua pula telah menghasilkan karya yang bertemakan penderitaan. Detik kemerdekaan telah melahirkan seni yang beridentitikan kebangsaan. Manakala arus globalisasi membawa masuk perkembangan seni digital dan multimedia. Perubahan gaya seni ini tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi didorong oleh beberapa faktor utama, iaitu perubahan dalam lanskap politik dan sosial, kemajuan dalam bidang teknologi, pendidikan seni moden yang semakin meluas, serta pengaruh budaya luar dan media massa. Sebagai kesimpulannya, perkembangan seni tampak Malaysia memperlihatkan perubahan yang signifikan daripada era konflik dan penjajahan kepada pembentukan kontemporari. Setiap era telah membawa gaya dan mesej tersendiri yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya dan perkembangan masyarakat. Kini, seni tampak Malaysia telah berkembang menjadi lebih kreatif, moden dan semakin dikenali di peringkat antarabangsa.